Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni kita ada 2 biji pelanja mana kita nak kongsi sikit lah. Ada satu pelanja ni yang tak ada masalah, yang okey. Bila kita masukkan syaf pelanja ni, dia akan tolak balik ke atas, dan yang ni ada masalah. Bila kita masukkan, dia tak ada pressure, dia tak simpan pressure tu kat situ. Ni antara punca jadi fuel leak lah untuk common rail. Jadi kita nak buka, kita nak tunjuk dekat dalam dia suction valve lah. Untuk bahagian suction valve ni, kita kena buka Allen key sebelah atas ni. Untuk bahagian yang kita nak buka ni, dalam dia simple je, ada satu o-ring dengan suction valve yang kita nak buka tu lah. Dan next video kita akan buka semua bahagian pelanja ni. Kita cuba servis dan tengok result dia macam mana. Dia boleh ada pressure balik ataupun sama sahaja.